Assalamualaikum guys. Hari ni aku akan buat tutorial lagi. Sambung tutorial pula. Sebab aku kena buat banyak tutorial video. Okay, so untuk video kali ni kita akan buat tutorial pasal macam mana nak download game Dolphin Simulator. Game macam apa ni? Game Super Smash Brothers, okay? Cara-cara nak download. You're not around, come and leave your mark. Vandalize my heart, fight the pain away. My head is in ruins, need you in. Lukma mati. So mula sekali kau kena pergi dekat ni. Gambar macam browser dengan Google Chrome ni, macam sebelum ni lah. Kita buka benda ni, lepas tu kita search. Okay. Tadi ni saya buat kerja dia, buat game lah. Okay guys, so kau kena search ni yang pertama. Kau kena download Dolphin Simulator MMGG ha. Kau kena download ni. Saya saja nak tutorial ni supaya kalau ada orang tanya macam, tapi bukan ada komen pun hidayah macam mana nak download game mod dengan Super Smash Brothers kat laptop telefon macam tu. So kita akan cari yang ni atas ni sedia download, tekan ni. Lepas tu korang kena scroll bawah. Ni korang boleh baca kalau korang rajin sangat nak download game ni nanti. Kita kena pakai emulator dulu buat game ni. Lepas tu korang kena pergi kat tekan ni Dolphin MMGR2 VBI, okay? Kau tekan kat sini. Lepas tu korang tekan ni. Lepas tu korang kena tekan download, okay? Okay. So macam mana kalau korang macam tanya kenapa game ni boleh download. So mula sekali korang kena pergi ke setting, type ni. Korang kena type ni install no. Sekejap, internet slow lah. Kau tekan ni, biarlah duk ambil gambar pun. Masalah internet ni punya pasal. Kau kena pergi ke ni install no apps. Ni ada yang macam tunjuk kat sini, tekan. Lepas tu tunggu sekejap lama. Lambat pula tunggu. Bosan lah. Biasa laju sangat internet ni, slow pula. Kau tunggu je lah. Okay. Lepas tu kau kena tekan ni yang belah kanan, turn on benda ni. Dengan Google Chrome sama juga, turn on benda ni. Okay. Itu lah cara nak download install kat browser game. Okay guys, so ni lah pertama sekali. Kau kena pergi dekat link bawah tu. Saya letak kat link description pasal game ni. Kau boleh download dan masuk dalam game emulator tu lah. Okay, yang next yang kedua pula, kau kena download ni. Kau kena download ni sekejap untuk download game Super Smash Brothers kat iPhone. Kau kena download ni Zakiver. Ni kau boleh extract file nanti je. Kau download, tekan ni lagi warna biru sebagai contoh ni, tekan install ni. Okay, so kalau korang nak download Zakiver tu, buka
Lepas tu korang kena pergi kat download. Ni korang dah cari-cari lah. Apa ni download tu benda tu. Okay. Saya boleh letak kat link description untuk game ni. File ni nanti saya boleh letak kat link description. Sekejap, saya kena buat semula. So macam mana memula korang download macam ni, saya boleh letak kat link description tu. Lepas tu korang kena buat macam ni, tekan nama, cut. Lepas tu pergi kat sini, titik 2 ni dah hantar hadiah. Lepas tu pergi kat GameCube. Lepas tu tekan ni warna purple ni. Tu lah, macam tu lah, nak extract file lagi tu. Okay, so saya akan test dulu game ni. Nanti saya akan come back, okay? A few moments later. Okay guys, so saya dah masuk dalam Dolphin Simulator MMGR. So kat sini saya ada 2 game yang download. Ni pun ada kok game Wii, untuk Wii. Ni macam mod lah. Okay, so macam mana kau nak add game ni, kau kena pergi kat penyalakan plus ni, kau tekan. Ni macam wadah itu. Okay, so ni kau macam first time lah. Kau kena forward file lah. File GameCube dengan Wii ni kau kena asing. Okay, kau tekan ni. Lepas tu kau tekan use this folder. Kau tekan allow. Okay, so kita akan test dulu game ni. Nak tunjuk korang macam mana berfungsi kedok. Okay, jom kita test. Sorry lah kalau suara macam tak dengar sangat. Sebab saya payah bawa nak asal video lagi. Kalau saya tekan telefon, dia dengar lagu gini. Okay, ni asking depan korang kalau korang masukkan game ni nanti. Okay, so saya akan main sekali lah. Ni untuk karakter baru lah rasanya tu, babe. Nah, ada kot karakter macam ulat benar ni. Kita akan main di 9 tu lah. Kita akan pilih tempat tekan ni. Kalau kau nak pilih tempat tu, tekan ni. Tempat ni. Oh, simple kan. Oh, kau tekan gini. Kau pilih lah, tekan A lah untuk pilih stage ni. Lepas tu kau main kuda sedang. Kau kena tu lah, practice untuk main game ni. Tapi saya rasa ni lah paling best untuk main game ni. Okay guys, so sampai saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe guys. Siapa yang suka video ni, kau boleh like, share, subscribe guys. So support lagi saya sebab kita lagi nak main saya. Hari tu saya dah ni. Tadi saya buat untuk video game ni, kata sangat salah. Memang debak. Okay, itu dulu lah untuk kita tengok, okay? Tutorial macam mana nak download game seperti yang sudah dimiliki kat telefon umum, okay? Saya rasa tak ada orang pun buat tutorial ni yang hot ni dulu. Ini saya ambil tutorial ni pun. Okay guys, so sampai saja untuk video kali ni. Goodbye. Bruh. That's the last episode? That was just a... Sebelum kita start video ni, jangan lupa bagi like, share dengan subscribe, okay? So, ini nak datang dulu. Kita nak hampir 1k subscriber. So, subscribe, subscribe.
5 minit. Cepat. Yeah, cabut lah. No signal.